Hmm. Gapo ni sebelum ni kita letak atas budak. Budak tak boleh masuk pada air gapo kan. Tapi sebenarnya mak pak. Duduk di mak pak. Sebab apa? Bila tanya mak pak, bapa nak balik ni? Dia wi alasan takut tak ada nak pergi ambil. Alasan dia tu je. Takut tak ada nak pergi ambil. Lepas tu ada hak sore lagi nya. Pak budak. Dia pergi ambil anak dia hak darjah 1. Lepas tu dia ambil juga anak dia darjah 3. Bukan anak tak semari. Tapi gak pak tak ada nak ambil. Sebab tu dia ambil lalu ni. Sekali dengan adik dia. Hak darjah 1. Allah. Jadi gak kita muka tahu dah tu gak. Ikut dia lah. Anak dia. Kalau tak pandai pun anak dia. Tak ada orang panggil tak ada kena-mengena dengan kita. Janji hak kita ngajar dah. Tapi budak tak pandai kerana mak pak ambil dia. Ikut dia. Korang